Selamat datang. Jom kita mulakan satu perjalanan dari sebuah pemberontakan di alam semesta hinggalah kerasnya paling dalam yang tersembunyi di dalam jiwa kita sendiri. Kita mulakan dengan sesuatu soalan yang agak mendalam, satu soalan yang menjadi landasan untuk perbincangan kita hari ini. Sebelum nama yang kita guna sekarang, adakah kita ada nama yang lain? Untuk faham cerita ni, kita kena kenal watak-wataknya dulu kan? Dan untuk itu, kita kena patah balik ke permulaan, ke detik penciptaan itu sendiri. Jadi, kena faham, penciptaan ni tak berlaku serentak tau. Ia berlaku mengikut urutan. Dan urutan inilah yang mewujudkan tiga bangsa yang sangat berbeza, masing-masing dengan asal-usul dan tujuan tersendiri. Mari kita lihat lebih dekat. Nah, dekat sini kita nampak perbezaan paling asas. Malaikat dari cahaya. Tak ada pilihan bebas, memang dicipta untuk patuh. Tapi, cuba perhatikan. Jin dan manusia, walaupun asalnya berbeza, api dan tanah, kedua-duanya ada satu benda yang sama, pilihan bebas. Dan inilah kuncinya. Kunci kepada semua yang akan berlaku selepas ini. Bila ada pilihan bebas, mestilah ada potensi untuk memberontak kan? Sekarang kita akan kenal satu watak penting dalam drama kosmik ni. Satu makhluk yang pilihannya mengubah segala-galanya. Okey, ni satu benda yang ramai orang mungkin keliru. Ramai ingat iblis ni malaikat yang jatuh. Tapi sebenarnya tak, sumber jelaskan dia ni dari bangsa jin. Cuma seorang individu, tapi ibadah dia dulu tu luar biasa hebat. Sampaikan dia diangkat tinggi untuk bersama para malaikat. Kisah dia ni lah yang jadi titik pusat konflik ini. Jadi, macam mana dia boleh jatuh? Ceritanya macam ni. Dia dulu ahli ibadah yang hebat. Diangkat duduk sekali dengan malaikat. Lepas tu, datang satu perintah, sujud pada Adam. Tapi, dia seorang je yang enggan. Kenapa? Sebab kesombongan. Dan disebabkan keingkaran itulah dia dilaknat dan dihalau keluar. Satu detik penentangan yang mengubah segalanya. Dan inilah alasannya. Bukan orang lain cakap, tapi dari mulut dia sendiri. Aku lebih mulia, katanya. Nampak tak? Puncanya satu je, kesombongan. Kepercayaan yang asal-usulnya dari api itu menjadikan dia lebih hebat. Okey, dari sini selalu timbul satu kekeliruan. Apa beza iblis dengan syaitan? Jom kita jelaskan. Penting untuk faham, syaitan ni bukan nama individu. Ia lebih kepada sifat, macam jawatan lah. Ia adalah gelaran untuk sesiapa saja, tak kira jin atau manusia, yang memilih untuk memberontak dan mengajak orang lain buat jahat ikut jalan iblis. Jadual ni jelaskan semuanya dengan baik. Tengok jin tu satu bangsa, macam kita manusia. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang beriman, ada yang kufur. Tapi syaitan itu adalah sifat, satu jalan pemberontakan. Sesiapa yang ikut jalan ni, tak kira jin atau manusia, dialah syaitan. Okey. Kita dah faham pasal pertempuran luaran menentang sifat syaitan ni kan? Sekarang, kita beralih pula ke satu lagi medan perang yang ada kat dalam diri kita sendiri. Jadi, timbul satu soalan penting. Kalau lawan syaitan tu pertempuran kat luar, apa pula pertempuran kat dalam diri kita? Dan di sinilah kita masuk ke satu idea yang sangat mendalam. Idea yang mengatakan kita ni ada satu lagi identiti. Identiti rohani yang jauh lebih tua dari jasad kita. Ia bukanlah nama biasa macam yang kita guna sekarang. Ia digambarkan sebagai nama roh. Ia bukan perkataan pun, tapi lebih kepada satu getaran, satu cahaya unik yang menjadi intipati sebenar jiwa kita. Ia macam tanda tangan rohani kita di alam sana. Memanglah dalam sibuknya dunia ni, senang sangat kita nak lupakan nama sejati ni. Tapi sumber-sumber kata, gema dia tak pernah hilang. Ia masih bergisik. Mungkin masa kita tengah mimpi, atau waktu kita betul-betul senyap seorang diri. Waktu kita berdoa dengan khusyuk. Atau bila tiba-tiba hati kita rasa bergetar tanpa sebab yang jelas. Pernah rasa tak? Jadi, apa gunanya tahu semua ni? Apa tujuannya cari nama ni? Sebenarnya, ia adalah tentang perjalanan pulang. Cuba bayangkan nama roh ni macam cermin jiwa. Bila kita jumpa cermin ni, kita bukan nampak pantulan muka kita yang biasa. Tapi buat pertama kalinya kita nampak diri kita yang sebenar. Tujuan kita, potensi kita, cahaya asal kita. Nama ni, ia adalah pengikat.
Peringatan tentang satu janji suci yang roh kita buat dulu sebelum zaman bermula lagi. Janji untuk sentiasa ingat dari mana kita datang. Dan inilah mungkin intipati paling penting dalam semua ni. Seluruh perjalanan rohani kita sebenarnya bukan untuk jadi orang baru, tapi untuk berani ingat balik siapa diri kita yang sebenar. Ia bukan perjalanan keluar, tapi perjalanan pulang ke dalam diri. Jadi, kita kembali semula ke titik permulaan dengan satu soalan. Tapi kali ini, ia bukan lagi soalan teori. Ia soalan peribadi untuk jiwa anda. Dalam senyap, adakah anda sedang mendengar bisikan nama sejatimu?